Assalamualaikum and hi kepada semua penonton setia kita. Pada hari ini, bertemu lagi kita dalam episod minggu ini iaitu Borak Gen Z. And bersama saya, Dayana. Macam biasa, perkongsian kita hari ini bukan biasa-biasa, bukan borak kosong, okay guys. Kita nak borak pasal satu benda yang saya rasa 9 daripada 10 student universiti selalu pernah buat sebelum tidur. 9/10 tu maksudnya ramailah yang buat benda ni kan. Saya tak kata tengok video mukbang tengah-tengah malam pula tapi itu pun one off jugalah. Tapi yang ni lagi serius, which is tabiat scrolling media sosial sampai pukul 2-3 pagi sebab dia tak boleh tidur. So jadi dia tidur lambat lah kan. Tapi korang perasan tak sekarang ni kalau buka TikTok ke, Threads ke, Facebook ke, Instagram ke, algoritma dia macam tahu-tahu je yang kadang-kadang ni kita tengah stres, kita tengah penat, macam mentally, physically penat lah. Tapi lepas tu lalu pula video pasal 5 tanda anda sedang anxiety, 5 tanda anda depresi. Lepas tu ada lagi, kalau korang tak suka bergaul, korang sebenarnya ada trauma silam. Pula dah macam-macam dah spekulasi yang dia bagi kat kita ni. Kadang-kadang kita ni just penat je, macam penat secara fizikal sebab tak cukup tidur, atau sebab baru lepas habis minggu assessment ke, tengah baru lepas habis exam ke. Tapi lepas tengok video tu dengan muzik latar belakang yang sedih, terus rasa macam kita ni ada masalah anxiety. Terus diagnose diri kita ni yang kita ni ada masalah depresi sendiri. Macam kita ni ada tengah lalui fasa kemurungan yang kronik lah boleh dikatakan. Fenomena ni orang panggil self-diagnose. Suka label diri sendiri guna jawapan daripada internet je tanpa diorang pergi jumpa doktor ataupun para kaunseling sendirilah. Tapi sebelum saya sembang jauh dengan tetamu istimewa kita yang kita akan jemput pada hari ini, apa kata kita dengar dulu luahan dan pemahaman ringkas daripada student campus kita sendiri, which is student campus Rembau, pasal isu ni. Jom kita layan VT Vox Pop ni dahulu, okay? Jom. Kalau dia kiranya tak boleh tidur lah. Kalau tak boleh tidur, saya rasa kalau tak boleh tidur ni saya better pergi doktor terus kot. Sebab dekat TikTok ni tak boleh percaya sangat lah. Mostly dekat TikTok lah. Sebab TikTok ni mudah and then senang nak cari. Which is kalau kau cari je masalah kau and then TikTok tu akan random lah sebab ramai pengguna kan. Tapi kalau nak lagi tepat, just jumpa doktor lah. Selalunya cari kat TikTok lah. Tak pun ChatGPT je. Tak jumpa doktor terus lah. Sebab senang lah nak cari. Macam kalau apa-apa terus search kan. Tak payah pergi klinik, hospital lah. Pernah. Sebab kadang-kadang kan tengok video tu dia macam kena dengan experience sendiri kan. So macam kita kadang-kadang terrelapse juga lah kalau lepas tengok TikTok yang kena dengan experience kita. Depend on video. Kalau contoh misalnya kata video pasal percintaan ke, pasal apa, break ke apa, dia macam berkait rapat kan. So dia meningkatkan tahap nervous tu lah. Kalau anxiety tu pernah kalau tengok video tu kan. Macam ni macam aku tu. Tapi benda tu salah sebab kita tak ada apa-apa daripada expert kan. Terus macam tu je. So Jadi korang tengok sebelum video tu, okay, jadi kebanyakan memang mengaku sekurang-kurangnya pernah terdetik rasa macam simptom dalam video ni macam akulah. Siapa yang rasa lepas tengok video tu macam sekarang? Siapa yang rasa macam tu lepas korang tengok video tadi tu? Memang dekat sangat isu ni dengan realiti student zaman sekarang ni. Sebab tu hari ni saya tak nak sembang kosong je. Saya tak nak bagi pendapat daripada saya punya pandangan sahaja. Jadi kita bawakan khas pakar kaunselor baru UiTM Rembau kita, Puan Anis. Selamat datang ke studio kita, Puan. Apa khabar Puan hari ni, sihat? Okay, Alhamdulillah sihat. Apa tu, Dayana sihat ke? Alhamdulillah, saya macam tak sihat sangat lah. Ya Suara ke? saya pun hari ni Ya macam ke? kasar sikit kan. Sebab Kalau saya tak agak lembut je. tak lembut sikit lah. Lembut sikit Tak adalah lah. lembut sangat. Okey, faham. Jadi, Puan ni boleh tak Puan Anis perkenalkan diri Puan Anis sikit? Mana tahu ada dekat sini macam yang pernah kenal Puan ataupun ada lagi yang macam
belum pernah nampak Puan Iya. Anis ke? Boleh Puan Okey. Anis perkenalkan diri sikit? Okey Dayana, thank you untuk soalannya. Okay, so untuk Hmm. perkenalkan diri, sebelum tu saya nak cakap terima kasihlah kepada Dayana juga tim sudi jemput saya untuk podcast Gen Z Sama-sama. ni kan. Ha. Saya rasa macam menarik lah. Pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Oh Oh, ni ya, first time lah. bukan sebabnya saya sebelum ni bekerja di KKM. Oh, Saya berada di KKM. KKM lah. Saya merupakan pegawai psikologi di KKM lah. So saya dah bekerja daripada 2020 lagi. Kemudian saya dapat offer di UiTM Rembau lah macam tu. Dan datanglah saya ke sini. Saya baru je masuk kerja kat sini. Bulan 5. Oh, baru baru sangat. Dikira sangat. macam kita orang masuk SEM baru tu Puan Anis baru masuk betul. lah. So pengalaman saya tu dengan student tu maksudnya tak banyak sangat lah. Sebab saya memang di KKM kita cater community lah. Maksudnya kita ada juga student tapi kita pun ada juga orang kata apa, kanak-kanak, remaja, dewasa, warga emas. So saya punya experience tu lebih menyeluruh kepada community lah compare dengan student. So dia kata first time lah pengalaman saya kan dijemput gitu kan. Nervous juga tau sebenarnya. Yelah kan kita bukan Gen Z. Tak apalah Puan Anis. Tak apa. Okey. Hari ni saya bagi Puan Anis peluang lah Ya untuk ke? merasa lah Allah dengan Akbar. Gen Z kan. Saya Tapi cuba. tak apalah. So far sekarang okey je lah Puan Anis dekat sini. Baik-baik je lah. So far okey lah. So far bagi saya lah, saya punya first impression lah kot saya nak cerita. Mula-mula saya datang sini, saya tengok kan student kat sini, ya Allah, lawa sangat. Ya, Alhamdulillah. Cantik sangat, bergaya saya tengok. Bergaya. Memang bergaya student yang tengah perempuan tu dengar korang. Ya, tak perlu kata pakai filter macam saya, Gen Millennials ni kena pakai filter. Puan baru Anis pun nampak. cantik juga. Daripada depan macam, oh cantik. Daripada depan je lah kan. Jadi sebenarnya bukan student je yang cantik. Semua yang datang kat kampus Rembau ni cantik sebenarnya. Tapi betul, saya punya first impression tu kayak Allah. Orang kata apa, student lelaki pun bergaya, perempuan pun memang lawa-lawa kan. Jadi saya rasa indah je pemandangan saya kat sini. Alhamdulillah. Dah tambah hijau korang. lagi kan kita punya environment kan. Lepas tu tengok student pula lawa-lawa, sejuk je hati saya. So, saya rasa so far okey lagi lah saya berada di sini kan. Okey lah Puan Anis. Saya rasa macam okey, itu satu komplimen lah untuk semua student yang Termasuk Terima Dayana. kasih. Terima kasih maksud saya. Puan Anis pun cantik jugalah. Jadi macam Puan Anis kata, Puan Anis pun macam baru lagi dekat sini kan, dekat kampus Rembau ni. Jadi saya nak tanyalah Puan sedikit kan, macam Puan dah mula nampak ke corak ataupun gelagat student kampus Rembau kita sekarang kan, terutamanya gelagat diorang ni bila diorang berdepan dengan tekanan, dengan stres, lagi bila macam kita dah dekat final week ni kan. Iya. Boleh tak Puan Anis share sikit? Okey lah sebab macam saya kata tadi saya kan masih baru kan tapi memang saya dah buat lah beberapa session dengan student macam tu. Saya nampak trend lah student sekarang, Gen Z sekarang ni dia orang kata apa mudah terpengaruh dengan teknologi. Teknologi. Macam tu. Sebab itulah orang kata apa dia orang prefer teknologi dulu. Macam barulah Instagram. jumpa. Yes, Instagram, thread kan sekarang kan popular thread. Twitter orang tak main sangat dah Sekarang kan, dia betul dah tak? jadi thread sekarang ni. Ya. Dia berpindah. So, Gen Z selalu kat thread lah. Kalau dekat FB, makcik bawah. Makcik betul tak? Itu gen millennial. Ya, saya ke tu? Kalau Gen Z, kita main dekat threads. Betul. Jadilah sebab saya nak tanya Puan Anis benda ni sebab saya muskil tau. Kalau student kita sekarang ni, bila dia mula rasa stres dengan assignment lah macam saya kata tadi. Dan lagi dekat final week ni, dia gelisah pasal masa depan ke. Saya tak tahulah kan. Kenapa sekarang ni diorang nampak macam lagi selesa kalau diorang baring atas katil sambil macam scrolling TikTok, lepas tu thread lagi-lagi kan, untuk cari jawapan atau label penyakit mental diorang ni sendiri. Kenapa tak terus datang walk in jumpa Puan je kan dekat bilik kaunseling tu, sedangkan kita UiTM memang ada sediakan pusat kaunseling. Ya, betul. Jadi macam apa sebenarnya magic yang ada dekat media sosial tu sampai kan diorang diagnose diri diorang sendiri dekat media sosial tu, tapi tak pergi sendiri kat bilik kaunseling. Okey, thank you Dayana untuk soalannya. Sangat menarik lah soalan tu kan. So sebelum saya menjawab soalan Dayana, saya nak tanya soalan. Kalau Dayana prefer air kosong ke air manis? Air manis. Air manis. Okay, so untuk menjawab persoalan tu, so Gen Z sekarang ataupun generasi sekarang, kan manis kan. So masa teknologi ni kan cepat, sedap, betul tak, menarik. Jadi dia akan lebih orang kata apa, sebab tu dia akan tengok guna social media dulu. Sebab tu dia baring. Sebab apa? Bila kita buka handphone terus dapat maklumat. Betul tak? Betul. So sebab sekarang kata apa Gen Z ni kan jiwa dia orang kata apa memberontak, nak cepat jawapan kan. Kalau boleh dia orang prefer juga apa yang dia orang nak tahu semua tu biar dia orang je tahu. Maksudnya di sebalik tabir dia prefer. Sebab itulah ramai generasi sekarang lagi-lagi Gen Z dia suka sangat scroll thread,
kan, scroll social media untuk baca simptom tu, sebab dia rasa simptom yang ada tu maksudnya lagi better dia diagnose compare dia datang jumpa pakar psychiatric, pakar kaunselor macam tu. Sebab kita faham teknologi bangun terus dah dapat. Ha. Kalau nak jumpa kaunselor, bangun kena set appointment dulu kan dekat counselling to you, betul tak? Betul. So jadi benda-benda tu lah sebenarnya dia lebih kepada nak cepat. Nak cepat tahu jawapan, nak cepat sihat, nak cepat segala-galanya. Dia- So teknologi lah. Dia tak sabar-sabar Tak nak tahu jawapan. sabar-sabar, Ha. betul. Tapi kan Puan, saya rasa macam Mm-mm. berbanding dengan diorang tengok cari jawapan dekat Ha-ha. social media tu kan. Sedangkan kat situ kita tak tahu pun orang yang bagi tu pakar ke tak ke. Betul. Kenapalah Ha-ha. diorang macam boleh terfikir nak datang ke situ Faham. dulu sebelum jumpa dengan orang yang Faham. betul-betul mahir ataupun pakar dalam bidang-bidang macam ni. Ya, faham. Alah, macam saya kata tadi lah kat air manis Ha-ha. kan. Diana pun suka air manis Ha, kan. Air manis betul. terus orang kata apa semut datang. Betul tak? Teknologi pun kita anggap macam tu lah. Macam manis terus orang pergi tengok kan. Sebab kadang-kadang kan generasi sekarang dia mudah terpengaruh tu sebab kita ramai influencer dah. Betul tak? Influencer sangat ramai. Influencer pula dia tak cater satu topik je. Macam mukbang saja ke ataupun exercise je tak. Influencer sekarang topik-topik mana pun dia boleh sentuh. Sebab itulah bila remaja tengok, bila influencer cakap, kata lebih orang kata mudah boleh dipercayai lagi. Lah. Compare dengan datang jumpa sekretari, datang jumpa kaunselor kan, nak dapatkan rawatan kan macam tu. So bila macam dia orang selalu rasakan teknologi ni lah yang buatkan dia orang kata apa dapat maklumat lagi cepat tu yang dia orang rasa baik. Percaya lagi influencer cakap Daripada, macam tu. Dan kena faham satu lagi ya Dayana, pekerjaan sebagai seorang sekretari, sebagai seorang kaunselor, ini adalah profession formal. Kalau Dayana tengok saya pakai pun formal kan? Ya, formal. Betul tak? So kalau influencer dia informal. Ya. Kita kalau manusia kita suka chill, relax kan? Macam kat sekolah. Kat sekolah kalau baca buku teks kita minat tak? Tak minat kan sebab dia formal. Padahal itulah ilmu yang akan membawa kita menjadi seorang manusia yang bagus. Betul tak? Tapi remaja sekarang dia prefer informal. Sedangkan profession kami adalah formal. Jadi benda tu lah pendekatan influencer tu lagi yang kata laju dia nak tangkap. Berbanding kalau kami yang profession formal. Saya tak kata influencer tak bagus ataupun maksudnya informal ni maksudnya pengaruh dia tak okey, tidak. Influencer ni kadang-kadang awareness first untuk orang lain. Bagus ada influencer. Sebab kadang-kadang influencer ni dia ambil based on experience. Influencer dia ni orang kata apa, dia ada lesen tak? Tak, dia macam tak adalah. Ya, itu beza dia. Kalau kami, psychiatric, kaunselor, kami ada lesen. Sebelum kami menyampaikan maklumat, kami memang dah dilatih. Kalau influencer, dia based on pengalaman. Betul. Kadang-kadang manusia kita rasa lagi dekat kalau pengalaman sama. Betul tak? Betul. Berbanding dengan, ya ke kaunselor ni cakap, ya ke sekretari ni cakap. That's why engagement dengan social media tu lagi dekat. Itu kisah dia lah, pendapat saya. Tapi kan Puan, kalau kita tengok dekat Twitter atau thread sekarang ni, term-term yang macam anxiety, bipolar, trauma atau burnout tu dah jadi macam bahasa harian. Dikira macam dah selalulah student-student sebut ataupun Gen Z ni sebut lah. Sikit-sikit petik term tu dalam perbualan harian. Maksudnya kita buat borak je, sikit-sikit je ada je macam pasal anxiety, depresi, macam tu kan. Kadang-kadang sebab malas nak buat kerja kumpulan pun diorang macam boleh selambut je lah kata. Macam dah bagi alasan, oh sorry guys, aku tengah burn out minggu ni. Sorry, aku ada anxiety tak boleh datang shoot petang ni. Boleh bagi alasan macam tu pula kan, tak boleh nak commit. Pada pandangan Puan sendirilah kan, trend penularan video-video pasal term psikologi dekat media sosial ni sebenarnya membantu dari segi kesedaran, which is awareness lah kan, atau dia sebenarnya makin mengelirukan sampai budak-budak muda ataupun saya boleh kata Gen Z lah. Jadi cepat panik, tak tentu pasal. Faham. Okay, so Dayana, bila bercakap pasal term-term medical ni kan, memanglah kita mudah dapat di mana-mana social media. Kan, betul tak? Betul. Kita mudah je dapat. Google je apa. Bila kita Google, kita baca definisi, macam sama dengan aku. Betul tak? Betul. Tapi dia berbeza sebab macam mana apa yang kita Google tu, kan, kita Google tu kita perlu dapatkan dulu pandangan daripada pakar. Boleh je kita Google, kita tengok je video. Tak ada masalah. Kan ada kadang-kadang saya punya student, dia kata dia ada ADHD. Faham tak? Kalau kita tengok physically normal lah kan. Tapi dia kata dia ada ADHD. Sebab apa? Dia rasa dia tak minat dah nak buat benda ni.
Dia kata Oh. gitu. Tapi saya tanya dia, okey kalau tak minat buat benda ni, maksudnya benda apa? Dia kata kalau assignment group dia minat, assignment individu dia tak minat. Tapi dia terus declare dia ada ADHD disebabkan dia tengok video ADHD ni jenis orang yang tak boleh lama buat sesuatu. Inilah yang Nampak kita macam kata tu kelakar kan. kan? Tapi sebenarnya dia bukanlah isu ADHD, dia lebih kepada burnout. Tapi bila kita main baca, tapi Dia kita tak, diagnose. kita diagnose dan kita tak consult lagi dengan pakar. So benda tu lah yang membuatkan jadi salah faham. Jadi orang pun jadi taksub lah macam, lah aku memang anxiety lah, ataupun kita kata izati lah. Betul tak? Izati. Izati. Aku izati lah kan. Sebabkan dia orang terlalu membaca tetapi tak tapis dengan saluran yang betul. Sebab itulah mudah terpengaruh dengan term-term medical, depression, kan, anxiety, bipolar, borderline dan sebagainya. Macam tu. Itulah yang macam antara benda yang macam kita nak ambil tahu dengan rasa panik yang macam kita ni cipta sendiri. Macam kita tengok tu lepas tu kita panik sendiri macam aku ni ada ni. Macam pada kita lah dia tak ada ADHD pun tapi dia diagnose dia ada ADHD. Okay guys, so perbincangan kita ni baru warm up je sebenarnya tau. Ada banyak lagi soalan yang kita nak kupas lepas ni dengan Puan Anis, terutamanya pasal kuasa influencer kesayangan korang. Tapi sebelum tu, kita akan berehat sebentar untuk slot iklan. Jadi, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, Dr. Mas dah tubuhkan umpaya ni dah 20 tahun. So, tempat kami menyediakan perkhidmatan servis mengajar bahagian TVET sampailah lanjutan diploma, master dan peringkat seterusnya. Kami juga menyediakan perkhidmatan estetik membantu mereka dan anda dekat luar sana menginginkan kecantikan. Jangan ragu-ragu untuk datang melakukan services ataupun belajar kemahiran TVET di bawah naungan IS Dr. Mastura. Kembali lagi dalam podcast kita iaitu Borak Gen Z. Kepada yang baru menyertai saya, hari ni kita tengah bincangkan isu yang sangat hangat boleh kita perkatakanlah, which is cyber versus pakar. Sebelum break tadi, kita dah sentuh kenapa ramai student lagi suka mengadu dekat skrin handphone, dekat social media berbanding dengan bilik kaunseling. Okey, jadi sekarang ni kita nak masuk lagi bab yang macam lagi mencabarlah saya boleh katakan, iaitu lambakan kandungan infotainment daripada influencer. Kadang-kadang diorang ni tak ada latar belakang medik langsung kan, tapi cara bercakap, cara sunting video tu dah macam bertahun-tahun lah diorang ada lalui latihan klinikal, ada pengalaman, belajar pasal psikologi and so on. Bercakap pasal benda ni, rupa-rupanya geng-geng student medik ni pun ada suara hati diorang bila tengok konten-konten yang ada dekat media sosial hari ni, zaman sekarang ni. Jom kita dengarkan apa pandangan dan luahan daripada seorang student medik iaitu Putri Balkis dari Sunway University. Jom kita layan dulu. Pada pendapat saya, trend self-diagnosis di media sosial dia mempunyai kebaikan dan keburukan sendirilah. Untuk kebaikan, dia boleh meningkatkan kesedaran masyarakat tentang simptom penyakit dan kesihatan mental. Manakala keburukan, dia boleh kelirukan masyarakat dengan maklumat yang dikongsi yang tidak sahih dan tidak disahkan oleh pakar. Jadi disebabkan itu ramai individu yang mungkin keliru dan menyangka bahawa mereka menghidap sesuatu penyakit hanya berdasarkan simptom yang dikongsi di media sosial. Sedangkan simptom tersebut boleh berlaku dalam pelbagai penyakit. Sebagai contoh yang saya boleh kasih ialah coronavirus dan influenza, dia mempunyai simptom yang sama, which is demam dan batuk-batuk. So, untuk mengetahui seseorang itu mempunyai coronavirus atau influenza, mereka perlulah berjumpa dengan pakar, which is doktor, dan melakukan pemeriksaan dengan lebih lanjut. Oleh itu, maklumat
daripada media sosial seharusnya dijadikan sebagai pengetahuan awal saja dan bukan sebagai keputusan muktamad. Pesakit yang membuat diagnosis sendiri, mereka boleh memudahkan urusan doktor jika mereka lebih peka terhadap simptom yang dialami dan boleh menjelaskan dengan lebih terperinci. Tapi ia juga boleh menyukarkan urusan doktor jika mereka terlalu yakin dengan diagnosis sendiri sehingga menyebabkan mereka enggan menerima rawatan yang diberikan oleh doktor dan diagnosis sebenar yang telah diberitahulah. So, keadaan ini dia boleh menyebabkan salah faham, melewatkan rawatan yang sesuai untuk diterima, juga boleh mencetuskan konflik antara pasien dengan doktor and nurse. Keadaan di mana seseorang itu terlalu yakin dengan diagnosis sendiri adalah sangat bahaya kerana seseorang itu boleh mengambil ubat yang tidak sesuai, mengamalkan rawatan yang tidak diperlukan dan mungkin menangguhkan pemeriksaan dan rawatan yang diperlukan. Akibatnya, penyakit yang dialami oleh pesakit mungkin menjadi lebih sukar untuk dirawat dan terlalu yakin dengan diagnosis sendiri ini boleh menyebabkan tekanan emosi dan kebimbangan yang tidak diperlukan lah. Oleh itu, nasihat dan penilaian daripada pakar perubatan sentiasa diutamakan kerana mereka lebih berpengetahuan dan juga berkemahiran lah untuk membuat sesuatu diagnosis. Mendalam betul apa yang disampaikan oleh Puteri Balqis tadi. Sebagai student medik, mesti diorang pun macam rasa terkilan bila ilmu diorang belajar bertahun-tahun secara teori, secara klinikal senang-senang jadi potong pendek, jadi video 15 saat oleh influencer lah kan. Okey, jadi Puan Anis boleh tak? Komen sikit berkenaan Komen video sikit tu lah. berkenaan video tadi tu lah. Okey, yang tu nama dia Puteri Balqis Puteri kan? Ya, Balqis. Puteri Balqis adalah student nursing kalau saya baca kat situ. Betul. Okey, so pendapat Puteri Balqis tu saya bersetujulah kerana media sosial ni dia punya awareness awal saja. Tetapi lepas tu kita kena jumpa pakar. Sebab kalau kita tengok media sosial saja, kita tak boleh nak decide kita nak patut ambil ubat jenis apa. Dos berapa, betul tak? Betul. Tapi kalau setakat kita demam, bolehlah kita kata kalau kita demam suhu 38, 39, okeylah makan Panadol kan. Betul. Tapi kalau berkenaan isu-isu kesihatan mental, depression, bipolar, anxiety tu kena jumpa pakar. Dan saya sangat bersetujulah dengan pendapat Puteri Balqis tadi. Sangat menarik pendapatnya. Okeylah Puan Anis, kalau kita tengok situasi ni daripada sudut psikologi, media and masyarakat kan, kenapa budak-budak zaman sekarang ni mudah sangat macam, saya bukan nak ni tapi dia macam tersihir lah, saya boleh kata macam terinfluence lah atau percaya cakap dekat influencer dekat internet yang tak ada tauliah medik ni berbanding dengan nasihat daripada pakar perubatan atau kaunselor bertauliah macam Puan. Kat mana silapnya cara kita berkomunikasi dengan diorang sebelum ni? Faham. Okey, menariklah bila Dayana cakap macam tu. Dia macam ni lah bila influencer cakap kan, dia pandai ambil hati kan. Hook tu kan, menjadi hook dia kan. Betul tak? Betul. Dia punya algoritma pun pandai dia tarik kan. Sebab apa-apa yang influencer cakap, dia tak pernah tertakluk kepada akta ataupun undang-undang organisasi. Betul tak? Betul. Sebab itulah jadi bila benda-benda yang relax, chill, orang jadi mudah dengar kan, mudah orang kata terpengaruh. Tapi bila kita tengok pakar macam formal je pakar ni kan, even cakap pun nampak macam nerd je kan. Sebab kita dah terikat dengan akta dan undang-undang organisasi. Betul. Itu yang membezakan karakter macam tu. So sebenarnya nak kata silap tu dia depends pada orang lah, pada generasi sekarang lah. Boleh je nak dengar apa yang influencer cakap, no problem, because everyone have their rights kan untuk cakap apa yang dia cakap. Boleh. Pengalaman influencer pun mungkin lagi bagus lagi daripada mungkin saya kan. Tetapi lepas tu kita jumpa pakar. Kita tanya pakar. Sebab bila influencer cakap, contohlah dia kata, saya rasa down, aku rasa nak bunuh diri, contoh dia kata, benda ni selalu rasa. Okey, lepas tu kita yang dengar ni baru satu hari rasa tau. Lain sebab tadi gaduh dengan boyfriend atau girlfriend rasa nak terjun bangunan. Terus kita rasa, betul lah aku ada depresi. Tapi dia tak melihat kepada simptom saja. Bila jumpa pakar, kita akan go in depth. Iaitu kita akan melihat kepada tempoh dia punya perasaan tu. Macam tu. Sebab itulah pentingnya
influencer ni boleh je cakap apa-apa simptom, pengalaman boleh. Tetapi konsultlah dengan pakar. Sebab kita akan tengok simptom, kita akan tengok dia punya duration. Sebab dia simptom bukan satu simptom. Setakat kita rasa macam nak terjun bangunan, terus kita kata kita depression, teruslah kita diagnose kan. Tak. Dia kena tengok lagi beberapa simptom. Tapi saya fahamlah sebab influencer dan juga pakar adalah dua dunia yang berbeza. Tetapi Betul. menyampaikan maklumat yang sama. Betul tak? Betul, betul. Tapi dia depends pada orang kata penonton lah mana nak menilai. Just follow je. Mana-mana influencer boleh. Tapi kita sendiri yang menilai. Adakah dia punya pandangan tu kita patut ambil percaya 100% ataupun kita mungkin boleh consult dengan pakar lagi. Betul. Macam tu. Betul tu. Saya pun rasa macam cara penyampaian tu sebenarnya dia main peranan yang penting lah. Kadang-kadang macam budak-budak muda, Gen Z ni bukan tak nak dengar cakap pakar kan. Tapi pendekatan influencer tu dia macam lagi nampak lebih santai and masuklah dengan jiwa diorang. Boleh katakan macam Puan Alis kata tadi tu. Tapi Puan, ada satu benda yang saya rasa macam agak scary lah kalau boleh dikatakan. Lagi-lagi pasal kekuatan minda manusia ni. Kalau seorang student tu bila dia dah terlalu taksub dengan contohlah kalau macam dia hari-hari baca pasal simptom penyakit mental kan, sampaikan dia yakin sangat yang diri dia tu memang ada penyakit tu. Dari sudut psikologi, adakah dia boleh jadi betul-betul sakit disebabkan kesan psikologi, sebab macam bila dia terlampau fikir sangat pasal benda tu kan, macam dia jadi overthinking lah. Orang kata macam penjelmaan daripada apa yang dia fikirkan, overthinking lah yang saya maksudkan tadi tu. Betul. Jadi apa pandangan Puan sebenarnya? Okey, pandangan saya lah kan. Bila Dayana sebut minda, tadi kan menarik lah. Pernah dengar tak unconscious mind ataupun minda separa sedar? Benar, saya pernah dengar. Dengar lah kan. So manusia ni apa-apa yang kita baca, kita tengok, kita rasa, memang automatik akan masuk dekat minda separa sedar kita. Macam tu. So unconscious mind ni dia akan ambil kita punya feelings, behavior, thoughts kita, emotion kita. So dia akan masuklah ke dalam minda separa sedar kita, unconscious mind. So bila masuk, tadi kita kebetulan tengah taksub dah baca, lah aku ada simptom bipolar lah kan, sebab pagi bad mood, petang ceria. Betul. Padahal pagi tadi sebab period contoh kan, petang dah okey dah lah, dah stable dah keluar kan. Betul. So bila macam tu, kita ambil simptom contohlah anxiety kan. Tadi kita anxiety, kita rasa kita ni berdebar-debar, kita rasa shaking. Mulalah kita duk fikir-fikir tentang aku anxiety, padahal dianya anxiety tu adalah bila nak present. Biasalah tu nervous kan. Saya budak present nervous ni. Tapi dia terdiagnose, dia rasa dia mempunyai kata apa, panic disorder ataupun anxiety disorder macam tu. Sebab itulah dia jadi boleh masuk. Bila masuk unconscious mind, mulalah kita rasa semua simptom sama dengan aku. Faham tak? Padahal macam saya kata tadi, kalau jumpa pakar, kita akan tengok duration tu dan kita akan tengok berapa simptom tu maintain tak, konsisten tak. Tu baru kita boleh diagnose. Kalau setakat kita satu sama, lepas tu sama pula dengan kawan kita, boleh kot kita gabung bipolar dengan BPD kot, macam tu. Boleh kita pula diagnose macam tu sendiri. Macam tu. Itulah mungkinlah sebab kita terlalu letak benda tu dalam unconscious mind. Kan? Maksudnya macam fikiran kita ni memang ada kuasa yang macam sangat besar lah boleh dikatakan. Betul. Kalau macam hari-hari ni kita bagi kat minda kita ni, kita label dengan benda-benda yang negatif, macam tak mustahil dekat badan, emosi kita pun akan mula bertindak balas lah, seolah-olah macam kita ni betul-betul sakit kan. Sebab tu pasal isu pelajar datang klinik bawa diagnosis daripada TikTok ni, sebenarnya Dr. Eza dari klinik UiTM pun selalu sangat dah hadapi soal situasi yang macam ni lah, situasi yang macam ni. Tapi jom kita dengar dulu apa kata doktor dari sudut pandangan klinikal and fizikal pula. Okey, ya memang terdapat pesakit yang datang ke klinik dengan gejala anxiety ataupun simptom penyakit kesihatan mental yang lain selepas melihat kandungan di TikTok ataupun dengan membuat perbandingan simptom diri sendiri dengan perkongsian peribadi di platform media sosial yang lain lah. Media sosial ni bagus kerana ia menjadi sumber untuk mendapatkan makluman awal ataupun untuk create awareness tentang kesihatan mental. Tetapi ia boleh menyebabkan salah tafsir ataupun budaya self-diagnose lah.
bila pesakit datang ke klinik, apa yang kita akan buat? First of all, kita akan mendengarlah penerangan ataupun simptom yang pesakit itu alami. Kemudian kita akan buat pemeriksaan dan juga penilaian klinikal lah secara menyeluruh untuk mengenal pasti simptom yang dia alami itu adakah memang betul dia ada gangguan kesihatan mental ataupun normal ataupun ia boleh menjadi satu penyakit yang lebih serius. Okey, yang ketiga kita akan menjelaskan kepada pesakit itu perbezaan lah ketiga-tiga perkara ini dan betulkan pemahaman dia tentang penyakit tersebut. Akhir sekali, of course kita akan memberi rawatan yang sewajarnya lah kepada pesakit tersebut. Mengikut kajian, sekitar 84% kandungan mengenai kesihatan mental di TikTok ataupun platform media sosial itu mengelirukan ataupun tidak tepatlah, menyebabkan ia satu sumber yang sukar untuk dipercayai untuk self-diagnose. Okey, self-diagnosis ini boleh membawa kepada beberapa risiko. Okey, yang pertama ialah salah tafsir sesuatu yang normal dengan gangguan kesihatan mental lah, sehingga menyebabkan kerisauan yang berlebihan ataupun kebimbangan yang tidak berasas sehingga mengganggu fungsi harian. Okey, yang kedua mengabaikan punca penyakit yang lebih serius. Okey, contohnya seperti simptom berdebar-debar ataupun menggeletar, juga boleh menjadi simptom penyakit thyroid. Sekiranya pesakit ataupun pelajar itu terlampau fokus dengan penyakit anxiety, ia boleh melewatkan proses rawatan penyakit sebenar dia dan juga menyebabkan simptom dia menjadi lagi teruk lah. Okey, yang ketiga adalah risiko self-treat ataupun self-medicate lah, mencuba rawatan sendiri tanpa pemantauan. Okey, biasanya pelajar ataupun pesakit akan terpengaruh dengan perkongsian di media sosial mengenai tips-tips ataupun iklan produk-produk tertentu seperti ubat penenang stres, ubat tidur, ataupun suplemen tambahan lah yang dikatakan boleh menyelesaikan masalah mereka. Produk kesihatan tersebut diragui keselamatan, kelulusan dan juga keberkesanan lah tanpa pantauan doktor. Dan ada juga golongan pelajar yang terjebak dengan penggunaan alkohol, rokok dan juga vape lah, yang sememangnya kita tahu lebih memudaratkan kesihatan. Jangan malu untuk mendapatkan bantuan. Bertanya kepada doktor itu bukanlah menunjukkan anda seorang yang lemah, tetapi ia menunjukkan anda mengambil beratkan terhadap kesihatan diri dan juga ingin mendapatkan maklumat yang betul tentang penyakit anda. Okey, terima kasih Dr. Eza, padat, tegas dan memang membuka mata kita semua. Okey, based on video tadi tu. Jadi maknanya benda ni bukan rekaan atau gurauan ya, memang betul-betul wujud case student and yang datang klinik kesihatan terus bagi label sendiri and ajar doktor cara nak rawat diorang. Bahaya betul kalau sampai tahap macam ni, tahap beli ubat sendiri secara online pun ada juga. Jadi Puan Anis, sebagai penutup untuk sembang santai kita pada hari ni lah kan. Okay, kita tak boleh nafikan yang sistem algoritma media sosial ni memang sangat kuat and bijak dari tarik perhatian anak muda. Jadi macam mana pihak universiti ataupun saya nak katakan badan pakar macam Puan sendiri nak lawan konten-konten macam ni? Apa strategi kreatif yang kita boleh guna supaya student ni dia tahu untuk berhadapan dengan situasi macam ni lah. Boleh tak macam Puan ni share sikit macam mana, ada yang tak kena dengan diri, carilah pakar yang betul ke. Puan Anis pun macam sentiasa ada dekat pusat kaunseling kan. Bila Dayana cakap apa berlawan, macam nak bergaduh dah kan. Kan, dia macam ni lah, teknologi ni terlalu luas dan pihak universiti ataupun tempat kita belajar tak boleh nak halang semua. Tetapi apa yang kami buat adalah selalunya program awareness. Kita akan buat program awareness, kita akan mingle around dengan student. Contohnya macam student ada jemput saya untuk assignment dan sebagainya. Itu cara dia kita sampaikan awareness. Macam tu salah satu cara dia lah yang kita boleh bantu, iaitu program awareness. Kemudian di universiti juga, especially UiTM, kita ada badan peers.
Okey. Macam Badan tu. peers. Badan peers counselor kan. Okey. So semua tu kita akan latih lah untuk menjadi helper. Untuk tangani isu-isu kesihatan mental dan sebagainya macam tu yang berlaku dalam kalangan pelajar lah macam tu. Tu contoh yang orang kata apa yang telah dibuat dan sentiasa dibuat untuk orang kata apa berlawan tu kan. Tapi kita kena faham juga macam mana pun semua tu depends pada penonton kan. Kalau penonton rasa dia tengok social media is a good thing for her or for him, then tengoklah. Kalau dia rasa membaca penyakit A, B, C tu dan dia diagnose dia rasa macam okey, then buatlah. Tetapi kita back to basic balik. Kalau kita baca sehingga memudaratkan kita punya behaviour, kita punya emotion, kan kita punya kata apa luaran, konsultlah dengan pakar. Sebab tu kena pandai menilai. Membaca boleh, mendengar boleh, tapi tapislah. Tak semua benda yang kita baca, kita dengar, itu adalah benda yang kita boleh 100% percaya. Betul. Sebab itulah wujudnya pakar. Mungkin sebab saya kata tadi awal-awal tadi pakar ni kita formal punya occupation. Kan? Profession kita formal. Jadi kadang-kadang student ni dia prefer belakang tabir. Kan betul tak? Dia rasa baik belakang tabir lah, senang sikit, cepat sikit kan. Tapi kita back balik to basic. Whatever it is sebelum teknologi wujud, semua tu memang kita akan datang face to face. Macam tu. Dan saya sarankan jugalah remaja sekarang ataupun Gen Z sekarang, saya nampak memang semua sayang diri sendiri kan. Tapi kita boleh sayang diri kita, tapi janganlah sampai sayang diri kita sehingga kita tak nak pun dapatkan bantuan. Dan kita pula ada sediakan juga talian psikososial lah. Talian psikososial ni merangkumi satu Malaysia lah, iaitu talian HEAL 15555. 5 tu ada 4 kali. So kalau ada apa-apa kita rasa macam nak jumpa kaunselor tengah malam, kaunselor kat rumah, takkan dia kata rumah, Assalamualaikum kan datang tengah malam pukul 2-3 pagi. So buatlah panggilan tu. Macam tu. Okay, jadi sewaktu saya datang jumpa. Okay. Jadilah kan point, selain daripada tu lah, apa macam strategi kreatif yang kita boleh guna supaya student tahu beza antara sekadar luahan emosi di ruangan komen dengan rawatan profesional. Boleh tak? Okey, menariklah tu. Macam saya kata tadi, kita akan buat awareness lah. Dan kena faham teknologi dan juga kita datang jumpa pakar adalah dua benda yang berbeza. Betul tak? So macam ramai sangat yang buat luahan dekat komen-komen media sebab sosial kan. Senang kan. Betul Yelah, tak? Siap senang. ada Dia type je terus masuk. Saya tengok dekat thread tu kan, siap post lagi kalau pendengar sambil menangis 100. Amboi. Kemah. Pendengar saja 50. Kemain kan. Itulah, kita faham semua orang ada sifat nak membantu tu. Betul tak? Tapi kalau betul-betul tak okey, dapatkanlah bantuan profesional macam tu. Apa-apa pun kita sebagai generasi individu yang melihat, kita pandai menilai. Betul tak? Takkanlah kita ni macam Tok Bomoh kan, baca ayat sikit sihat. Tidaklah kan, betul tak? Betul. Tok Bomoh pun pergi ke hospital kalau dia ada sakit jantung, kencing manis, darah tinggi. Betul tak? Betul. Jadi macam mana sekalipun kalau kita rasa media sosial tu macam benda paling penting dari kita, sebenarnya tak pun. Jadi student-student, siapa-siapa yang tengah dengar podcast kita hari ni tu, sebenarnya baiklah kita pergi sendiri ke pusat kaunseling, hospital, kita kena rujuk balik. Media sosial tu boleh jadi macam macam ilmu-ilmu tambahan untuk kita sahajalah sebenarnya. Boleh. Saya selit sikit. Macam mana teknologi ni dengan manusia, ada beza ke dengan pakar? Ada beza kan? Sebab kita kalau interaksi dengan manusia ada human touch. Human touch bukan pergi datar raba, tidaklah kan. Human touch macam ada interaksi. Kalau dalam social media guna teknologi, dia tak akan sampai feelings tu. Betul tak? Betul. So that's why lah, itu yang paling membezakan lah ketara, iaitu human touch. Whatever kita ada robot sekalipun, kita ada ChatGPT, Gemini kan, tapi still human touch tu diperlukan. Even dia kata 99% ChatGPT sangat bagus. Tak, macam mana pun manusia tak diperlukan, sebab emosi tu ada pada manusia. Betul. Bukan pada robot. Saya macam setuju sangat-sangat dengan kata-kata Puan Anis tadi tu lah kan. Kesimpulannya untuk korang semua yang tengah menonton, media sosial ni boleh jadi tempat untuk kita cari kesedaran awal sahaja. Tapi jangan sekali-sekali jadikan FYP korang tu sebagai doktor ataupun macam pusat kaunseling korang sendirilah. Kalau rasa ada benda yang tak kena dengan diri tu, carilah
pakar yang betul-betul mahir dalam bidang tu sendiri. Okey Puan Anis sentiasa ada dekat pusat kaunseling UiTM Rembau kan Puan. Jadi pintu sentiasa terbuka. Betul tak Puan? Betul. Kalau jumpa saya tu, kalau rasa macam tak sabar sangat nak jumpa saya kan, walk in saja. InsyaAllah saya akan ada lah kalau saya tak ada program kan. Tapi saya lebih prefer kalau boleh buat temu janji atas talian lah, counselling to you tu. Macam jangan risau dekat counselling to you tu, kalau rasa macam nak bercakap dengan pakar tapi tak nak datang jumpa, boleh je chat dekat message tu. Ataupun boleh contact saya. Kita ada buat juga konsultasi talian, atas talian. Maksudnya student hanya call saja. Kita buat juga. Kalau rasa macam malu. Yelah kadang-kadang kan kita tengah depressed kan. Kita depressed tadi kan, nak bersiap pun tak ada semangat. Rasa macam tak gunanya hidup. Rasa macam nak call je, dan boleh saja. Boleh. So, cuma malam je lah. Saya minta maaf. malam je. Okeylah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak Puan Anis sebab Puan Anis sudi luangkan masa dengan kita orang hari ni, dengan saya untuk borak-borak hari ni, iaitu borak-borak Gen Z. Banyak sangat ilmu mahal yang kita dapat hari ni. Puan Anis pun dah sharekan sikit pengalaman Puan Anis dekat UiTM Rembau ni, and share about masalah-masalah yang student kita selalu hadap sekarang ni lah. Okey, terima kasih juga dekat Dr. Eza, pelajar medik kita, iaitu Puteri Balkis, dan korang semua yang sudi menonton dari awal sampai habis. Okey, ingat guys, jangan takut untuk dapatkan bantuan dari saluran yang betul. Sayangi diri, sayangi minda anda sendiri. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum and bye.